Benda pertama yang aku perasan ialah rasa empuk dia yang tak tenggelam pelik. Badan rasa supported dan bukan jenis nipis. Material kain warna putih dia pun jenis sejuk bila kena kulit, rasa bersih dan kemas. Tilam ni bukan sekadar untuk orang dewasa rehat, tapi memang sesuai juga kalau nak letak baby. Car seater sebab permukaan dia rata dan stabil. Bila barang sampai, unboxing dia pun ringkas. Datang dalam kotak biasa, bila aku buka dan keluarkan, baru nampak saiz sebenar tilam ni. Lipat dia kemas, bila dibentang terus nampak permukaan luas yang boleh cover ruang seat belakang. Dalam kotak tu bukan tilam je, dia siap sediakan manual, ringkas untuk cara pasang dan ada beg khas untuk simpan tilam bila tak guna. Dari sini aku dah nampak produk ni memang dibuat untuk orang macam saya. Aku terus cuba ikut manual. Tilam ni ada tali khas di bahagian tertentu. Cara dia simple, masukkan tali ikut slot yang disediakan, kemudian boleh adjust sendiri nak tegang atau longgar ikut jenis seat kereta. Tali ni penting sebab dia yang buat tilam tu tergantung, elok pada tempat duduk dan tak menggelongsor bila orang baring. Bila dah adjust, tilam ni boleh dilipat semula dengan kemas kalau nak simpan, jadi bukan jenis sekali pasang terus menyemak. Lepas tu aku terus pasang dalam kereta dekat bahagian tempat duduk belakang. Bentang je atas seat, masukkan tali, tarik sikit sampai tegang, terus nampak kemas dan stabil. Yang aku suka, ruang untuk seat belt memang ada. Tak perlu tebuk atau himpit sana sini. Seat belt boleh lalu dengan elok. Jadi kalau nak pasang baby car seat atas tilam ni pun memang tak ada masalah. Aku cuba letak baby car seater dan dia duduk cantik, tak sengit, tak goyang. Dari situ aku makin yakin tilam ni bukan sekadar untuk tidur, tapi juga sesuai untuk setup keluarga atau perjalanan jauh. Bila aku cuba susun bantal melintang, aku perasan ruang baring dia agak luas. Nak baring seorang selesa, 2 orang pun masih boleh adjust dengan baik. Kalau nak rehat sambil duduk pun sedap sebab permukaan dia rata, tak rasa gap seat. Paling aku suka bahagian bawah tempat letak kaki bila duduk dalam kereta tu. Masih ada ruang untuk letak beg, botol air, barang travel atau macam-macam barang. Jadi kereta bukan setakat jadi tempat baring, tapi jadi ruang rehat yang betul-betul praktikal. Dari segi rasa guna, tilam ni bagi vibe macam upgrade terus interior kereta. Dari sekadar seat belakang biasa, terus jadi macam mini lounge bergerak. Nak rehat sekejap lepas kerja, nak tunggu orang, nak road trip jauh, atau nak set up tempat selesa untuk baby, semua boleh buat dengan satu benda ni. Tak perlu pam angin, tak perlu ubah suai kereta, buka bentang dan terus guna. Kalau kau jenis yang selalu atas jalan, atau kau memang nak kereta jadi ruang rehat yang lebih selesa dan fleksibel, tilam ni memang berbaloi untuk ada satu. Jangan tunggu lama, segera check out sekarang sebelum stok habis dan rasa sendiri perbezaan bila seat belakang kereta bertukar jadi ruang rehat sebenar.